Hobi seperti mengumpul piring hitam ini memang nampak mewah, tetapi untuk memilikinya tak semestinya mahal. Hobi ni memang mahal tapi boleh buat murah. Piring hitam ni memang ada little bit of nostalgia pada saya lah. Lagi lama lagi berharga lah. Okey, sekarang saya berada di rumah seorang kolektor piring hitam. Anda nak tahu siapa? Jom. Assalamualaikum. Ni rumah Encik Nasir Ahmad Nawaf ke? Ya, saya. Saya Aziz Yusof. Assalamualaikum. Salam. Sila. Okey, terima kasih. Baik, sila. Baik. Hai, sekarang saya ada kat rumah Encik Nasir Ahmad Nawaf. Okey, Encik Nasir boleh kenalkan diri dulu? Assalamualaikum. Saya Nasir Tan Sri Dr. Ahmad Nawaf Han, dan saya adalah antara seorang yang collect album-album rekod dan juga EP lah. Okey, saya nak tanya abang sikit boleh? Macam mana boleh mula dan wujudnya hobi mengumpul piring hitam? Sebenarnya cerita dia agak panjang jugalah. Dia sebenarnya dari arwah bapak saya sendiri. Beliau adalah kolektor album-album dan EP lah. Dan kesemua album EP yang dalam collection beliau adalah dari kerjaya beliau sebagai seorang penerbit, pencipta lagu lah, dan juga album-album saxophone beliau lah. Setakat ni dalam koleksi dekat 2000 jugalah album-album EP lah, antaranya lah. Boleh abang kongsikan sikit tak pasal piring hitam daripada arwah Ahmad Nawaf? Okey, kalau ikutkan sejarah, koleksi beliau bermula daripada EP lah. EP. Ini EP dipanggil extended play, maknanya dia mengandungi tak lebih pada 4 lagu lah. And macam ni Jeffrey Day ni beliau pun pernah terlibat dengan Jeffrey Day dulu lah, sebahagian daripada koleksi beliau dan juga simpanan beliau lah. Yang ni LP lah. LP ni dia lebih 4 lagu lah, maknanya dia ada 2 side sebenarnya, side A dengan side B lah. Sama juga dengan EP ni, kalau 4 lagu dia sebelah ada 2 lagu dan 2 lagu lah. Dan juga speed dia lah tu, kelajuan dia main timetable tu lah. Okay. Kalau yang ni main speed lain, dia akan laju dia akan bunyi macam Mickey Mouse tu lah. Piring hitam terdapat dalam pelbagai versi, antaranya adalah yang memuatkan 1 atau 2 lagu saja, ia dipanggil SP atau single play. Yang memuatkan 4 lagu ia dipanggil sebagai EP, iaitu extended play. Dan yang memuatkan lebih dari itu ia dikenali sebagai LP, iaitu long play. Cara penjagaan dia macam mana bang? Okey, antara satu-satunya sebelum kita mainkan rekod ni, okey, kita kena pegang cara dia beginilah. Maknanya jangan sentuh dia punya yang mana dia punya needle tu akan berputar kan. So selalunya kita pegang macam nilah. Satu lagi kita kena kerap cuci lah, pasal dia punya alkohol yang kita cuci, okey, dengan kain yang lembut lah. Cuci ni baru kita main. Dia kalau boleh jangan elak kena cala lah. Kalau cala tu dia akan macam tu. Okey, dia akan bunyi dia pun akan tak cantik lah, tak best lah. Dia ada bunyi macam tu juga. Anda kata kalau tercala bang? Tercalanya value dia dah kurang lah. Dia tak boleh nak pergi baki ke? Tak boleh. Tak ada. Satu lagi, zaman dulu kalau kita nak buat satu album macam ni ataupun EP kecil tu, kita kena hantar ke luar negara. Malaysia tak ada. Dia tak print album album macam ni lah, ataupun EP macam tu lah, kena hantar luar negara lah. Dulu kena jaga elok lah. Kalau kita minat dengan hobi gini, kita kena jaga dengan sepatutnya lah.
Okey Abang Hafiz, saya nak tanya, macam mana Abang Hafiz menjaga piring hitam ni Abang Hafiz? Biasa kita cuci dulu lah. Kita cuci dulu, kita ada mesin. Itu kita cuci. Lepas tu setiap kali before main, kita akan buat pakai anti-static brush ni lah. Oh, ini lebih brush. Anti-static brush. Kiranya setiap kali lepas sebelum main. Oh, sebelum main brush dulu. Sebelum main letak anti-static brush. Itu je lah. So terus main lagu lah. Lepas tu terus ni. Boleh main lah. Simple je, tak pening-pening. Baru pakai brush, boleh buka lagu dah. Ni agak-agak berapa bang harga ni? Ya ni ini agak rare lah. Ini rare mesti harga instrumental lah. Mak Nawab yang saya dapat tahu dekat Ipoh dia jual dekat 1,000 lebih lah. 1,000 lebih. Kalau kita bandingkan dari segi quality sound memang rekod lagi baik lah pada CD ke kaset okey jugalah, tapi kalau yang terbaik rekod sound dia. Yang satu dia sebenarnya dia analog ni bunyinya dia lagi besar dan dia punya spread tu lagi dia punya stereo spread tu lagi cantik lah, lagi dia nampak dia sebiji-sebiji macam tu. Kalau CD dia digital dia sound dia kurang sikit lah. Kalau kurang maksudnya dari segi dia punya dia kecil, sound dia kecil. Rekod ni memang sedap, memang puas, kita dengar memang puas. Bagi Abang Nasir punya pendapat, hobi kumpul vinyl ni mahal ke murah Abang? Dia kalau kita fikir kalau dari asalnya kita collect dari dulu lah, maknanya dari asal bila rekod-rekod ni keluar, mungkin zaman tu memang murah lah. Murah tu berapa ringgit bang? Saya rasa yang ni baru RM12 kot. Oh, RM12? Tak silap saya lah. Sekarang jadi RM1,000 lebih. Betul. Tak lama mungkin kita beli RM10,000 ni. Mungkin lah kalau makin hari makin tak ada production lagi kan. Itulah yang ini saya rasa ini memang rare jugalah yang ni. Kabus Helame. Ya, saya suka lagu dia. Ya. Ni Syarif ini pun memang orang tengah mencari lah. Ini siapa tak kenal Syarif ini. Yang ni memang susah nak dapat lah, orang pun memang mencari lah. Berapa bang? Ini tanda tangan Jamal. Oh, dia sign sendiri ni? Ya, betul. Wah, mesti lagi mahal lah kalau ada sign macam ni. Saya nak tanya abang, berapa banyak koleksi vinyl yang abang ada sekarang? Setakat ni ada dalam sebenarnya dekat 2,000 lah. Banyak 2,000. Tapi kebanyakan antaranya adalah terbitan arwah sendirilah. Contoh Jamal ke ataupun Syarifah Aini ke Uji Rashid ni semua dari buah tangan beliau sendirilah. Beliau sebagai penerbit cipta lagu dan juga album instrumental beliau lah. Yang ni pun agak rare juga ni pasal ada tanda tangan Jamal ni. Antara koleksi yang paling mahal ataupun yang paling rare istimewa lah daripada Allahyarham. Susah saya nak cakap pasal dia tengok permintaan lah. Kadang-kadang dekat kedai luar pun tak ada lagi kan. So macam kat sini memang ini kira first hand lah. First hand maksud saya tu keluaran pertama yang belum ada di pasaran lagi. Ini simpanan beliau lah. Maknanya baru habis rekod terus sampai kat rumah. Habis rekod tu dia pergi print dulu lah. Print dulu. Beliau akan dapat satu kopi yang pertama lah. Kopi simpanan untuk beliau lah. Dan dari sepanjang beliau berkecimpung dalam bidang ni dari tahun 60-an sampai sekarang semua ada kat sini. Dari EP beliau dengan LP semua ada kat sini lah. Tak boleh saya tak jual lah. Tak jual. Saya tak jual. Saya akan tambah-tambah dinding. Ada tak nasihat atau tips ke perkongsian daripada abang untuk masyarakat sekarang yang baru nak mula ataupun dah mula kumpul piring hitam? Nasihat saya penjagaan lah. Penjagaan dari segi kita kena jaga elok lah pasal ini semua rare item kan. Kebanyakan yang ada collection tu pun yang lama-lama. Yang lama-lama tu kita kena jaga dengan keadaan kawasan dia pun, at least dia punya suhu tu pun kena, jangan panas tak boleh, nanti dia bengkok kan. So nasihat saya itulah penjagaan dia lah. Dan
bila kita dapat sesuatu tu, kita start dari bawah dululah. Maknanya kalau dapat yang murah, kita ambil yang murah lah. Mula mengumpul, mula daripada yang murah dulu ataupun yang kita mampu milik dulu. Betul. Itu betul lah. Dan simpan lah. Lagi lama lagi berharga lah. Begitulah. Piring hitam atau dalam bahasa Inggerisnya disebut vinyl record adalah sumber hiburan selepas radio. Sebelum kaset dan cakram padat dicipta, piring hitam adalah menjadi satu-satunya pilihan untuk koleksi lagu-lagu kegemaran peribadi. Okey, sekarang kita bersama dengan tetamu yang kedua kita, iaitu Encik Amir, merupakan salah satu kolektor vinyl piring hitam. Dan beliau juga bukan salah-salah orang, juga seorang yang terlibat secara langsung dalam dunia muzik. Encik Amir. Assalamualaikum Encik Amir. Waalaikumsalam. Sihat, Encik Amir? Terima kasih. Okey Encik Amir, sekarang ni kami semua nak tahu pengalaman dan hobi Encik Amir sebagai kolektor piring hitam ni Encik Amir. Boleh Encik Amir kongsikan tak? Okey, memang daripada kecil saya memang minat muzik. Kita suka collect beli-beli barang ni. Dan selalu zaman-zaman dulu kita tengok kita start dengan kaset, dengan CD, tapi vinyl ni adalah salah satu yang jarang saya dapat dululah masa kecil-kecil. Tapi bila dah tua sikit ni, dah berumur sikit ni, rasa seronok kita dapat collect vinyl ni yang physical format yang sukalah. Dia banyak membawa nostalgia dan memori pada saya. Dia tu yang kita tengok ramai orang sekarang kolektor, ramai yang memang kembali kepada zaman tu nak merasa pegang vinyl ni. Okey, sekarang jom kita tengok macam mana Cik Amir pasang piring hitam dekat turntable. Try Abbey Road ni Beatles antara one of my favourite punya album Saya pun. Okay, so basically kita keluarkan dia piring hitam dia macam ni lah. Nampak dia. Biasanya kita pegang kat ujung ni. And then kita pilih which side kita nak. Dia piring hitam ni senang je, letak kat sini. Okay. And then kita set the stylus kat sini. And dia lain dengan kita dengar radio. Ni vinyl. Lain, rasa feel dia lain tu. Okey, nak tanya Encik Amir, sejak bila Encik Amir macam terlibat dan minat dalam hobi mengumpul ni piring hitam semua ni? saya ni memang daripada kecil memang suka kumpul muzik. Kita mula daripada dulu saya kumpul kaset. Lepas tu bila kaset dah kurang sikit kita kumpul CD. Tapi vinyl ni, apa yang kita tengok ni, piring hitam ni, memang ada little bit of nostalgia pada saya lah. Memang saya suka. Keadaan ekonomi dah better sikit lah, boleh mampu beli. Kita kena start beli sikit-sikit LP ni sejak 2019. Antara koleksi-koleksi yang Cik Amir ada semua ni, mana yang paling mahal, yang paling murah dan sederhana? LP ni kita bergantung kepada apa yang kita suka. Our favoritism, apa yang kita nak dengar selalunya. Kita prefer genre apa. Dan apa yang saya tengok, kalau kita betul-betul nak pilih yang popular, mungkin ada some of them agak mahal. Tapi apa yang saya suka sebanyak genre. Genre yang kita ada ni, dia agak-agak tak berapa famous, tapi lagu dia sedap. Jadi harga dia tak berapa mahal sangat. Kurang kita boleh dapat kadang-kadang RM50, RM70, RM80. Range tu kita dah boleh dapat satu LP. Tapi ada juga yang mahal lah. Tapi yang murah-murah dia, you'll be surprised. Lagu dia memang jarang dia dengar, tapi agak sedap.
dan bagus. Dan you pun kadang-kadang terkejut tengok kualiti lagu zaman-zaman. Okey, nampak Cik Amir dia memang mendalami muzik dengan piring hitam ah. Okey, saya nak tengok yang koleksi yang Cik Amir cakap tu, yang antara yang mahal lah, ada tak? Saya nak tengok kalau ada. I mean, banyak yang kita tengok yang rare, collection yang rare yang zaman dulu kita fikir siapa yang beli LP zaman-zaman dulu dia tak terfikir pun nak simpan elok. Betul. Jadi makin lama edisi yang in good condition, yang tak rosak dan susah nak jumpa, tak ramai orang ada. Especially lagu-lagu Melayu Malaysia ni kan, sebab Malaysia printing kat Malaysia je. Kalau macam lagu daripada album English for example, dia orang banyak je the number of LP yang ada di sana banyak, mungkin berjuta-juta. Tapi yang apa yang keluar kat Malaysia ni mungkin 10,000, sekarang ni mungkin tinggal 200-300 saja. Yang tinggal itu yang buat dia rare tau. Jadi siapa yang kolektor ni kalau dapat this rare album memang dia orang akan macam for example M. Nasir punya Kembara macam this one kan, this is one of the rare punya yang first press. Kita selalu cari yang album yang first press zaman-zaman dulu keluar. Condition ni sekarang pun tak berapa bagus, tapi kita rasa seronok dapat benda yang mungkin puas kan, dapat tu. Collection tu macam Carefree, good collection, vinyl, susah lah nak dapat. Kalau nak reprint pun lagi dia akan buat yang baru, tak dapat original, tapi cantik, tapi mungkin you tak rasa that connection dengan yang original. Adakah semua orang mampu? Okay. Sebenarnya when you talk about vinyl ni, dia kalau nak cakap dia macam apa-apa hobi. Sama ada you boleh pergi yang paling mahal, ataupun you tengok your budget, you boleh pergi mana yang you boleh afford according to apa yang you mampu. Dan saya rasa siapa-siapa saja boleh masuk kalau nak interested dalam vinyl ni. Banyak sangat yang available yang kat sana, sama ada daripada setup, katakan turntable yang kita ada. Zaman dulu probably mungkin mahal tapi zaman sekarang banyak producer ataupun manufacturer yang keluarkan turntable yang agak affordable, sangat affordable sebenarnya. And teknologi dia pun agak canggih, and you tak perlu untuk spend beribu-ribu sebenarnya. Macam turntable, you boleh dapat a good turntable RM600, RM700. Orang range harga tu range harga tu pun dah okey lah untuk permulaan. Ada beberapa faktor piring hitam akan menjadi istimewa. Antaranya ialah susah atau jarang didapati, keaslian dan nilai budaya kepada isi piring hitam tersebut. Ia akan bertambah bernilai jika cetakan pertama yang tidak banyak diedarkan. Ia juga akan semakin dicari jika punya tanda tangan penyanyi. Silap cetak juga dianggap unik dan punya harga yang tinggi. Macam mana Encik Amir ada hubungan ke, grup ke dengan kolektor-kolektor yang vinyl ni lah? Ada ke? Ada. Sekarang ni media sosial ni memang make it very easy lah. Banyak grup kita tengok dekat dalam media sosial yang ada collection, and then dia orang share information. Ada yang also menjual, kita jual beli dekat media sosial. Daripada situ kita ada hubungan and kita jadi kawan. Kenalan, kita explain. Ada yang kadang-kadang dia keluarkan LP yang rare untuk dijual, jadi kita tengok wah ini mungkin kita yang buat kawan. Jadi daripada situ we ada small community, and kita tengok ramai juga orang yang baru nak masuk join this kind of group. Especially bila umur kita orang dah macam agak tua sekarang ni kan, dah berumur sikit, tapi ada masa, lebih kurang ada masa. Dan kita pun start to collect more and more. Maybe dulu kita punya collection tak besar, tapi sekarang dengan media sosial senang kita nak berhubung dan berjumpa dengan orang bila dia advertise, and jadi kita akan masuk satu group dan kita jadi kawan. Kita berjumpa. Biasanya transaksi nak beli jual LP ni kita orang face to face. Yalah, betul lagi, kita nak tengok collection dia, betul. Jadi kita jumpa dekat mamak, kita talk about apa yang kita ada, apa yang dia ada. Then dari situ kita ada semua community. Tak besar, tapi saya sekala kita memang berjumpa
Dan of course pusat dia, sebagai tahulah, pusat LP ni dekat MCOP Mall lah. Kalau nak jumpa kawan-kawan memang kita akan. Kira memang MCOP Mall tu antara dia punya main untuk cari vinyl lah. Betul. So jom kita ikut Cik Amir pergi MCOP Mall. Dia nak tunjuk kat mana tempat koleksi piring hitam. Ini cukup banyak. Bawa cukup tempat baru. Inilah MCOP Mall, tempat yang memang sibuk lah tiap-tiap minggu. Oh ya? Kalau kita datang sini, macam-macam lah kita boleh tengok. Memang ramai, memang meriah lah kat sini. Tempat ni memang tempat yang paling bahagia lah. Wah, ada pot dia lah. Happy untuk kawan-kawan. Jim. Ni, tengok. Tu, rekod ni LP, RM10 satu LP. RM10 Memang kalau nak cakap mampu, memang kita boleh mampu lah. Okey, korang yang kat luar sana yang mana yang nak cuba hobi baru dalam mengumpul vinyl ni, korang boleh try. RM10 je. Apa dah? Set dia ni berapa? RM9,000 Tak termasuk speaker lah. Yalah. Phono built-in Semua built-in. Dia semua amplifier sini. Okey. Tapi dia ada input tape lah. Jadi tape saya bypass main CD lah. Okey. Pinjam dia punya amplifier. Kalau zaman dulu tak ada CD kan. Dia ada tape saja. Sama macam My One lah. My One pun tak ada CD. Jadi kita kena buat dia punya adapter belakang ada okey. Tapi yang ni dia tak masuk Asia punya market. Ini dia kat UK saja. Okay, Kawan saya bawa balik kan. Cuma servis, tukar dia punya belt dengan dia punya jarum lah. Amplifier semua elok. Sebab owner tu dia tak simpan, dia pakai kan. Kalau simpan elektronik, kapasitor dia mesti bikin. Dia kalau pakai tak rosak. Cik yang ni. Nak style lah. Stylo lah. Dia tak payah nak angkat M satu set. Boleh ini dah kira dah. Okey juga. Ni memang lubuk lah. Lubuk dia. Ni memang The Beatles ni macam ada ni. Ni semua Beatles punya collection. Ada White Album satu. Oh, White Album. Ni. Susah nak cari. Itu lah. Bob Marley and the Wailers. Mary and Ini best ni. Antara yang saya selalu dengar Bob Marley lah. Macam mana lagu dia? Banyak. I shot Sharad. Berarti kalau katakan you pandai. Oh, okey lah. Quite good. Harga dia below 100 kan, 90. Depend lah kalau you boleh. Kalau you willing to spend more, you akan dapat benda yang memang keren. Betul, ada apa cakap apa? Datang sini memang kena standby. Kena standby lah dia. Cash. Hati kena kental lah. Hati kena kental kan. Betul lah tu, tengoknya album Metallica ni pun dah berapa ni? Jazz. Saya punya favourite kegemaran lah. Jom kita pergi kedai lain satu. Okey. London Shop Trans Music. Pada yang pencinta Elvis Presley, korang boleh singgah dekat MCOP Mall dan dapatkan vinyl. Sebab ni memang rare. Kalau korang dapat, memang korang bertuah. Biar apa pun hobi kita, asalkan ianya tidak menyalahi undang-undang dan memberi kebahagiaan. Hobi seperti mengumpul piring hitam ini memang nampak mewah, tetapi untuk memilikinya tak semestinya mahal. Bertemu lagi kita di lain episod. Saya Aziz Yusof, hos anda di rancangan Hobi Kami Tak Mahal, dan yang mahal adalah ketenangan.